Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Dami Arisha, wartawan Studio Pujaan. Pada hari yang bertuah ini iaitu 9 April 2025, SMK Bandar Putrajaya telah mengadakan majlis bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Nak tahu tak apa yang menarik sepanjang majlis ini berjalan? Jom ikut saya. Bersama saya sekarang, salah seorang pelajar daripada SMK Bandar Putrajaya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Saudari, boleh tak berikan sedikit kata-kata ataupun ucapan untuk warga SMK Bandar Putrajaya? Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelajar SMK BPJ. Bersama saya sekarang, salah seorang warga pendidik SMK Bandar Putrajaya. Apa khabar puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Puan, apakah perasaan puan pada hari ini? So far, Alhamdulillah seronok, tengok semua cantik, handsome kan. Makanan pun sedap, Alhamdulillah lah, nampak semua berjalan dengan lancar. Puan, kalau saya tanya satu lagi soalan boleh? Apa dia tu? Boleh tak kalau puan bagi sedikit kata-kata ataupun ucapan buat warga SMK Bandar Putrajaya? Ucapannya, Selamat Hari Raya kepada semua warga SMK BPJ. Harap semua berbahagia bersama keluarga dan sihat-sihat selalu. Terima kasih puan. Bersama saya sekarang, salah seorang warga pendidik SMK Bandar Putrajaya. Apa khabar cikgu? Baik, saya baik saja. Cikgu, apakah perasaan cikgu pada hari ini? Alhamdulillah hari ini nampak meriah, sangat gembira sekali dengan banyak jodoh-jodoh yang dihidangkan oleh pelajar-pelajar kita. Soalan seterusnya, boleh tak cikgu berikan sedikit kata-kata buat warga SMK Bandar Putrajaya? Okey, cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua warga termasuk pemerintah. Okey ya, Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih cikgu. Saya nak cakap Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, buat warga SMK Bandar Putrajaya dan kepada rakan-rakan saya. Itu je. Saya berasa gembira dapat sambut Hari Raya Aidilfitri bersama rakan-rakan saya di sekolah. Jadi saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. 2, 3. Bersama saya sekarang, salah seorang wakil pentadbir. Apa khabar puan? Khabar baik. Apakah perasaan puan pada hari ini? Perasaan saya pada hari ini ialah gembira. Pertama kali menyambut Hari Raya, sambutan Hari Raya di SMK Bandar Putrajaya. Meriah dengan suasana yang sangat teratur, berjalan lancar, sangat gembira. Puan, boleh tak kalau puan berikan sedikit kata-kata ataupun ucapan buat warga SMK Bandar Putrajaya?
Okey, saya Puan Syariza mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga SMK Bandar Putrajaya. Terima kasih Puan, selamat Hari Raya. Bersama saya sekarang, Pengatur SMK Bandar Putrajaya. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Okey Tuan, boleh tak kalau saya nak tanya soalan? Apakah tujuan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini diadakan pada peringkat sekolah? Kita mengadakan sambutan Hari Raya peringkat sekolah untuk pelajar sesi pagi 3 dan 3, 4 dan 5 bersama dengan guru-guru, bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara pelajar dan juga hubungan antara pelajar dan guru-guru. Pada hari ini, pelajar mengadakan jamuan Hari Raya di kelas masing-masing bersama dengan guru kelas, dan semua guru akan berhari raya di kelas pelajar bersama dengan pelajar pada hari ini. Tuan, boleh tak kalau Tuan berikan sedikit ucapan ataupun kata-kata buat SMK Bandar Putrajaya? Baik, untuk SMK BPJ, ini adalah tahun yang terakhir saya di sini. Saya doakan dan saya amat mengharapkan kecemerlangan SMK BPJ dalam peperiksaan awam iaitu SPM, dan saya juga mengharapkan kecemerlangan semua pelajar SMK BPJ. Terima kasih Tuan. Begitulah sedikit sebanyak serutan sepanjang majlis Hari Raya Aidilfitri dijalankan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Cahaya Ramadan berlalu pergi. Sudah tibanya masa menyambut Aidilfitri. Ampunan maaf segala peri. Moga ikatan kekal di hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.